Hai, Assalamualaikum. Welcome to my channel. Hello. So, hari ni, video kali ni, saya nak buat satu, orang kata nak baca thread. Komen-komen netizen. So, hari ni saya nak tengok komen-komen yang saya pernah post dekat thread. Saya ada buat satu statement dekat thread. So, netizen-netizen lah yang komen. So, apa statement dia? Simple je. So, sebelum anak saya dilahirkan, ketika sebulan dalam kandungan, saya dah bagi tahu dah dekat wife saya nak bagi anak tu nama dia Bunga Mariam. So dalam video ni saya nak explain kenapa saya bagi anak tu nama dia Bunga Mariam, kenapa, mengapa, bagaimana, bila, di mana dan sebagainya. So semasa saya nak post tu kan, ada satu moment lah, satu kejadian di mana isteri saya tu dia tanya saya. Dia balik kerja, dia kata, "Yang, kenapa awak nak letak nama anak kita Bunga Mariam?" Dan saya pun pelik lah, bukan saya dah explain ke? Sebab saya dah explain lebih daripada 5 kali tau. So bila isteri tanya, saya jawab. Bila dia tanya, saya jawab. Kan lumrah lah kan, bila orang tanya kita jawab. Tapi bila dah banyak kali, mesti ada something wrong somewhere. Saya pun tanya, kenapa awak tanya lagi? Kan saya dah explain. So dia kata, ada tu office mate dia kata gini. Apa tu dia kata gini? Dan moment tu lah saya post dekat thread. So apakah dia punya pengajaran, dia punya kesan, dia punya implikasi. So hari ni saya nak explain kenapa saya letak nama anak saya Bunga Mariam. Okay? Alright, so jom kita tengok komen-komen netizen. Okay, so jom kita tengok komen-komen netizen. Hari tu saya ada post dekat sini lah. So jom kita tengok. Saya rasa 14 hari bulan kejap jom kita cari. Ni 4 hari bulan 10 tahun 2025. So kat tengah ni lah. So apa yang saya post, aku rasa dah lebih 5 kali explain kat bini aku sebab apa aku letak nama Bunga Mariam dekat anak puteri kami. Tengah hari tadi dia tanya lagi. Rupanya ada seorang dekat tempat kerja dia cakap macam ni. Ya ke? Cuma typo ni. Cuba kau cek betul-betul, mana tahu tu nama ex-girlfriend dia ke? Kadang sebab mulut orang lain, suami isteri boleh bergaduh So inilah reality zaman sekarang. Bila kadang-kadang suami isteri tu tak ada apa pun. Sebab kadang-kadang suami isteri tu tak ada apa pun, tapi disebabkan mulut orang lain, bergaduh lah suami isteri tu. So pengajaran dia, jangan mudah terpedaya dengan kata-kata orang. Okay, so jom kita baca komen. Ada 118 komen. So jom kita baca mana yang sempat, and then saya explain kenapa saya bagi anak saya namanya Bunga Mariam. So let's go. Daripada Puan Yati, kawan bini kau tu setan ke? Lain macam menghasut. Tak. Setan ke? Tak tahu. Cakap kat dia, nama ex-girlfriend I Bunga Cinta Lestari. Bunga Cinta Lestari tu bukan yang artis Indonesia ke? Kan? Tapi memang ada ya. Ex-BV aku letak nama aku bila dia dapat anak girl. Siap dia tunjuk sijil lahir. Ada juga orang letak nama anak dia ex-girlfriend dia. Ada orang kan cepat influence dengan kata-kata orang lain. Bukan isteri je, suami pun sama. In my case, I tak suka. Don't bother about my family. I tak minta your opinion, so shut your mouth. Awak cakap saja ke suruh saya diam? Anak kawan aku Mariam Rose, panggil Mek Yam. Mek Yam ni biasa orang yang Pantai Timur lah kan. Yang ni gelak. Yang nama ex tu satu hal, nama crush pun ada. Kalau anak dia ada 2, anak pertama letak nama ex-girlfriend, anak kedua letak nama crush. Agak kejam di situ sebenarnya. Ni member office dia. Jaga-jaga bang, office mate dia nak try abang tu. Taklah, bukan. Ya kamu office mate dia. Tak patut. Memang tak patut. Bukan kadang, tapi selalunya. Selalu ke orang letak nama anak dia ex-girlfriend dia? Jahat betul mulut office mate dia tu. Betul? Jahat. Aku rasa dia macam tak puas hati lah kenapa kau bagi nama anak macam tu.
walaupun dah berapa kali sebab kau bagi tahu dia. Tak, dia dah puas hati. Cuma biasalah orang perempuan kan, dia orang kan apa-apa kan keputusan ikut emosi. Kadang dia diingat, tapi bila emosi tu orang goyahkan iman dia, orang macam ragu-ragukan dia, sebab tu lah dia tanya balik. Dia bukan tak puas hati, okay? Dia puas hati dan dia suka nama tu. Jahatnya mulut tu berdosa ke bernama Bunga Mariam? Tu nama wanita yang melahirkan Nabi Isa kot. Betul? Jom kita like sikit. Okay. Ni nasihat aku untuk semua bakal mak pak. Letak nama anak selain ada maksud yang cantik, pastikan juga nama tersebut tidak pelik. Kesian anak bila bersekolah jadi bahan jenaka dan itu akan membunuh keyakinan anak-anak. Kadang-kadang mak pak tak fikir untuk 10-15 tahun ke depan. Jadi siapa-siapa yang baca ni tolong dia, saya selitkan komen di sini. Yup, kadang nama ni boleh downkan anak juga. Downkan tu mungkin saya ada sedikit setujulah, sebab saya pernah ada kawan nama dia Ain. Dia Ain tapi dia lelaki. So bila orang tanya, kenapa nama kau Ain? Kau kan lelaki. Memang banyak kali dia cakap, mana aku tahu, tanyalah mak aku. Aku pernah bergaduh tau dengan mak aku sebab nama ni. So anak pun boleh bergaduh dengan mak, dengan parents dia sebab nama. Ya Allah, ya, kami pernah kena husband jumpa kawan lama dia. Lepas tu orang tu cakap, kau still dengan wife kau lagi ke? Tak bercerai aku pun mulalah nak hangin apa jenis mulut hai ini manusia gini Wish ada manusia macam itu Orang kalau lama tak jumpa, tanya khabar, sihat ke tak, doa yang baik-baik. So kamu ni bergurau pada tempat yang salah, ataupun tak boleh nak bergurau macam tu. Macam kita mendoakan dia berpisah pula. Kenapa orang tu cakap macam tu? Entahlah, dah lama tak jumpa, kontak pun tidak. Lepas tu masa dia cakap macam tu, dia tarik my husband ke tepi jauh sikit dari saya. Suami merah pada muka dia dengar soalan tu. Langsung suami ajak belah dan putus kawan terus dengan manusia macam tu. That time dia kata aku melawak je. Yelah, lama tak jumpa member, melawak apa macam tu. Betul-betul, bukan melawak tu, tak baik macam itu kan. Nak pimpin wanita ni kena kuat. Saya dulu pun jenis cepat percaya itu ini. Mimpi suami curang pun mudah terbawa-bawa. Sampailah husband cakap, baru mimpi dah terikut-ikut. Kalau Dajjal keluar nanti macam mana? Terus sentap nok. Sejak tu getting better dalam fikir secara realistik ni. Betul lah tu. Dia guna Dajjal terus behave. Entahlah bro, bini kau yang tak cerdik kat sini. Aku nampak yang orang luar tu peduli apa, mulut memang cilap. Benda kecil je pun mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Tak, isteri saya seorang yang cerdik. Isteri saya seorang yang pandai. Okay, mungkin awak belum kahwin kot, awak mungkin tak faham emosi wanita ni macam mana. Isteri saya pandai, okay. Mula public memang tak boleh kontrol. Kita kontrol emosi kita sendiri. Adik ipar saya relax je, siap gelak ketawa lagi bila lelaki dia letak nama ex-girlfriend dia untuk anak nombor 3. Kita orang yang kakak-kakak ni geleng kepala dengan adik bongsu. Tapi bini dia relax je. Kita orang siap ajar nanti dapat anak lelaki letak nama ex-girlfriend dia pula. Berbalas-balas lah korang. Nanti asal panggil nama anak je ungkit. Panggil nama anak je ungkit kisah lama. Kan susah macam tu. Laki aku pernah cakap nak bagi nama kalau dapat anak perempuan nama ex dia. Aku cakap lah kalau dapat anak lelaki, aku bagi nama ex aku yang paling dia benci, yang dia paling tak suka aku sebut. Bukan dia seorang jadi ex sajalah, gurau laki bini. Suami aku pula tak suka nama ex dia. Masa aku mengandung dia cakap nak cari nama yang dekat dengan nama aku. Aku memang tak fikir nama anak, 100% dia. Nama aku Alia. Aku sajalah rekomen Aliasha, Alisha. Terus suami aku bilang, aku tak nak anak aku nama Syah. Tak nak Syah. Nama perempuan tu aku tak suka, anak aku perangai macam ni. So nama anak aku Afia, tukar L tu F je. Afia. Sebelum kahwin memang aku tanya nama-nama ex partner aku, sebab aku nak avoid nama mereka. Aku pun begitu kat partner aku, siapa nama ex aku. So boleh elakkan letak nama ex. Tapi mulut orang ni pun jahat juga
Betul? Betul? Jahat? Batu api betul. Suka tengok orang gaduh laki bini. That's why personal life aku tak share sangat. Dan college memang aku tak cerita personal life. Depa je dok cerita pasal depa kat aku. Betul? Dia kalau kita dah dewasa ni, lebih banyakkan privacy sebenarnya. Boleh nak cerita tapi dengan orang yang betul-betul kita percaya. Orang yang kita rasa dia pandai, dia bijak, dia ada toleransi, dia boleh berfikir dengan waras. Kita percaya kat dia. Yang mungkin dia jawab pun berasaskan ilmu agama. Kita boleh cerita kat dia. Janganlah dekat sebarang orang. Minta je nombor telefon abang, bagi nasihat sikit. Bagi nasihat sikit kat dia. Lagipun apa yang abang bagi nama ni dah okey dah. Senang eja dan sedap. Macam anak saya nama dah sedap tapi orang pergi bagi susah nak eja nama ni. Rasa menyampah je tapi nak buat macam mana, sabar je lah. Dia kata dia dah letak nama anak dia sedap, mudah, senang nak eja. Tapi orang lain pula yang susah kan. Dunia. Nama anak twins aku simple je, Jelita and Ali. Now pregnant no 3. Suami nak letak nama Iskandar tapi aku suka nama Amar. Aku cakap dengan lelaki tak nak gaduh, kita gabung je. Last baby ni nama Amar Iskandar. Kakak dan abang dia je special sikit satu nama. Wah, ada kembar, Jelita dan Ali, Amar Iskandar. Cakap pasal nama yang ringkas, saya ada sepupu di mana namanya hanya satu perkataan je. Yang pertama saya ingat nama dia Mar bin Muhammad Yasir. Muhammad Yasir pula. Mar bin Muhammad Nasir. Pertama sulung Mar, kedua Nas. Astagfirullah. Mar binti. Yang pertama tu perempuan. Mar binti Muhammad Nasir, Nas bin Muhammad Nasir. Yang ketiga Yus binti Muhammad Nasir. Yang keempat Mus bin Muhammad Nasir. Lagi simple. Mar, Nas, Yus, Mus. Mar, sini jap. Yus, sini jap. Nas, sini jap. So, pernah tanya kenapa Cik Nasir panggil kenapa Cik Nasir letak nama anak situ je. Katanya sebab senang, nanti panggil tu juga kan. Kalau letak nama panjang, panggil kecil je. Kan, lagilah ringkas namanya. Mar, Nas, Yus, Mus. Bang, nama bunga rem tu sebenarnya nama Gifri abang ke? Dan mengeruhkan yang sedia keruh. Tak, bukan. Tak cukup keruh. Minta isteri masak jemput dia ke rumah makan lunch ke? Lepas tu tanya dengan nada sopan, apa yang kau mana tahu sangat apa yang kau mana tahu sangat kat bini aku pasal bunga Mariam? Tanya depan isteri encik juga. InsyaAllah saya tak ungkit dah. Orang yang suka masuk ni memang dujana ya perangai. Dujana. Jahatnya mulut orang luar ni. Entah tu masalah dia tapi nak projek kat orang pula. Anyway, biar wife bagi nama yang dia suka lah. Sains dia yang melahirkan dan anak tu dah bawa nama kau seumur hidup dia. Maybe dia ada nama yang sedap dan ada mana baik. Tak. Bukan. Saya yang bagi nama. Okay. Seorang suami berhak nak bagi nama dekat seorang anak. Okay. Sebab kita akan jadi wali dia kalau yang perempuan. Sebab tu kita kena hati-hati bercakap. Kita tak tahu bila yang orang Kita tak tahu bila yang boleh buat orang trigger bila teringat balik apa yang kita cakap. Contoh macam kes ni lah. Bergaduh-gaduh sebab mulut orang. Kadang-kadang kita just cakap suami saya belikan saya lipstick je pun boleh jadi isu. Si isteri terfikir-fikir, suami aku ni tak ada pun nak belikan untuk aku. Suami dia belikan untuk dia. Adab dalam berkawan tu tak ada kawan isteri awak tu. Maksudnya kalau dia pernah bercakap pasal lipstick, kawan dia cerita suami dia belikan lipstick, lepas tu dia pun akan terasa suami aku tak belikan pun. Benda tu hanya sesuatu yang sangat sedatif juga. Kita orang tu mungkin mudah cemburu dengan apa yang orang lain ada. So jangan cemburu dengan apa yang orang lain ada, sebab kalau rezeki kita takkan masuk dekat mulut orang lain. Okay? Bukan rezeki kita yang kurang, tapi nikmat kita yang bukan nikmat kita yang kurang, tapi syukur kita yang kurang. Okay? Mungkin kita ada apa yang dia tak ada. Yang sekarang ni yang kita nampak, dia ada apa yang kita tak ada.
Tapi sebenarnya banyak benda yang kita ada tapi dia tak ada. Itu yang kita tak nampak sebenarnya. So bersyukurlah. Mana ni? Pesan dekat wife, kuatkan iman, jangan dengar cakap syaitan. Kawan dia kata syaitan. InsyaAllah kot gonna happen to me because sebelum kahwin I dah suruh dia spill the tea about his sex. The tea was hot. Yelah, sebelum kita kahwin tu terpulang lah pada pasangan tu nak cerita kisah silam ke atau tak nak cerita ke kan, sebab ada orang dia nak cerita, ada orang tak nak cerita. So terpulang lah pada pasangan tersebut. Kadang manusia ni ada yang original syaitan dari syaitan. Kau kawan bini tu yang sebenarnya laki dia curang dan dia yang enable duk comeback dengan laki yang curang tu, atau kalau break maka akan terus pilih jenis laki yang sama. Tu yang lepaskan marah pada kawan-kawan dan suami kawan-kawan yang tidak bersalah. This is the attitude I get from any friend who are enabled to their chanting man. Nama kecil aku tu Bunga juga. Oh ya ke, macam gitu Dia ada masalah dia, tapi dia macam kaitkan dengan orang lain. Tu pun sama benda yang jadi pada hidup dia. Nama kucing dia pun Bunga juga. Tak apa dek, next beranak nanti bubuh nama Ardel Ardina. Mana tahu jadi Sri Kandi, insyaAllah. Yang isteri pun laki dah accident 5 kali kot. Yang lagi percaya mulut orang tu dah kenapa. Ini kalau dibagi terang 100 kali pun tetap nak dengar juga cakap orang lain. Memang tak jadi apalah. Lepas ni suruh dia bagi nama anak. Maybe tak ada isu dah. Biasalah perempuan kan ada emosi. Dia, iman dia goyah. So kita explain dekat dia. Bila explain, iman dia naik balik. Macam kita manusia kan, kita ada masa kita buat pahala, ada masa kita nak solat je, ada masa kita iman kita merundung, nak solat malas kan, nak ngaji pun malas. Makcik-makcik bawah office memang gitu. Jadi bini ni kenalah cerdik dia sikit. Jaga rumah tangga tu bukan tugas suami orang. Suami orang pula. Okay, saya baca sekali lagi. Makcik-makcik bawah office memang gitu. Jadi bini ni kena cerdiklah sikit. Jaga rumah tangga tu bukan tugas suami seorang. Isteri pun kena sentiasa pelihara keharmonian rumah tangga. Janganlah cari pasal benda-benda kecil macam ni. Ya betul, saya setuju. Keharmonian tu, rumah tangga tu dijaga oleh suami dan isteri. Okay. Lepas tu dia layan ke mulut orang tu. Kalau aku bahasakan orang tu, kalau dia diam dalam nada gorak, okeylah kita gelak-gelak. Tapi kalau nada memang nak batu api rumah tangga orang, memang kena belasah kan, memang kena bahasakan. Saya punya wife tak cerita pula cara cakap macam mana. Tapi cara dia bercakap tu, dia kata Tanta Bunga Mariam tu nama ex awak. Mana ada. Tak adalah, yang cuma saya cakap toksiknya kawan awak tu. So saya pun explain balik. Memang pun Kang semua hidup lah duk mengenangkan ex tu. Jangan main-main bang. Kang emo semua hidup wife tu Kang. Memang ada jenis kawan penghasut sampai gaduh lagi bini. Baik kawan isteri ke kawan suami ke, kalau betul kawan tak akan hasut. Kalau saya di tempat isteri awak, saya akan sound kawan depan-depan yang lain. Sebab saya ni baran. Awak baran. Saya punya wife lemah lembut, sopan, malu-malu. Kalau saya dekat situ pun kau pahal. Kalau saya lah. Tapi saya tak baran. Saya marah pada tempatnya. Kadang kita bergaduh ni dari mulut orang lain yang menyampaikan, yang mendengar pula tu percaya. Betul? Ini realiti lah sekarang. Kalau kadang-kadang tak ada benda pun suami isteri tu, tapi sebab mulut orang lain, kita pula yang gaduh. Kan? Betul tak? Cuba bagi reason. Kalau saya lah, nama anak perempuan memang saya nak akan letak nanti. Doi, dek lain kali urusan nama perempuan anak bagi bini settlekan. Take over anak lelaki je. Sebab tu aku tak suka minta pendapat orang kawan-kawan kalau bab pasangan ni. Serius cakap. Betul? Sebab pandangan orang tu sangat-sangat subjektif. Bab nama tak fikir dah. Dah keluar seketul MS kat JPN baru nak nama kat Google. Sebab time tu nak register kids, my kid anak. Matchkan masuk nama anak ngam lah tu, terus register. Yang bawa mulut tu mesti perempuan Bang, kau dah boleh bawa cili bagi kat orang tempat kerja tu. Tak faham lah. Panjangnya. Tak faham lah dengan orang macam ni. Sebab pernah kena juga. Anak saya suka main berlakon-lakon tukar-tukar nama. Ada satu hari saya rekod up story, anak saya cakap lah, "Hai, hari ni nama saya." Dia sebut nama perempuan. Lepas tu ada yang DM,
Baik kau cek entah-entah anak kau sebut nama girlfriend bapak dia. Mana tahu bapak dia pernah bawa jumpa, aku relate je aku relate je orang lain pula overthinking. Pesan kat wife tu, janganlah mudah terpengaruh. Kadang-kadang kawan-kawan punya mulut pun macam dasim. Nah, betul. Bagaimana kita mendengar dan bagaimana kita react. Ini umumlah untuk semua orang. Untuk suami, untuk isteri. Kalau ada orang cakap yang macam bukan, kita cuba fikir balik. Kenapa aku nak kena execute dia punya kata-kata? Adakah kata-kata dia tu akan membuatkan aku dengan pasangan aku bergaduh? Kalau bergaduh, tinggalkan kata-kata tu. Okay? So, jom aku explain kenapa aku letak nama anak aku Bunga Maryam. Yang pertama adalah, kalau kita buka dalam Al-Quran, ada nama surah yang disebut Maryam. So, secara personalnya, saya suka dengan kisah Maryam. Macam mana Maryam membesar, macam mana Maryam belajar dengan Nabi Zakaria, keluarga Imran. So, saya suka dengan kisah Maryam. So, panjang kalau nak cerita. So, korang boleh cari nanti dekat mana-mana buku ke, dengar tazkirah ke, ceramah ke, tausiah ke, dengar kisah Maryam. Saya suka dengan kisah Maryam. Yang kedua, bila ada nama Maryam dalam Al-Quran, so nama Maryam ni bukan orang biasa-biasa. So, bila disebutkan nama dalam Al-Quran, seorang ni sangat luar biasa. Boleh dikatakan dia sebagai macam duta Allah di dunia. Allah pilih dia. So, Maryam tu bukan nama klasik, bukan nama kampung, bukan nama orang lama, tapi nama idola. Nama idola boleh dikatakan idola pada semua para wanita dekat dalam dunia ni. So, kalau korang nak jadi Astaghfirullahaladzim, berdebar pula. So, kalau korang nak jadi wanita yang hebat, korang boleh contohi Maryam. Seterusnya, Maryam adalah salah satu 4 perempuan yang sempurna dekat dunia. So, dalam dunia ni, kata Nabi, ada 4 perempuan yang sempurna. Tiada yang kelima, okey? So, yang pertama, kalau ikut zaman, Asiyah isteri Fir'aun. Yang kedua, Maryam alaihissalam ataupun Maryam anaknya Imran. Yang ketiga, Khadijah isteri Rasulullah. Dan yang keempat, Fatimah anak kepada Rasulullah. So, kalau ikut zaman tu, Asiyah, Maryam, Khadijah, Fatimah. So, Maryam ni termasuk dalam 4 ni. Dia antara 4 perempuan yang sempurna. So, kalau kita nak cari perempuan yang sempurna, dah tak ada dah. 4 ni je kata Nabi. So, isteri kita tu bukan yang kelima. So, isteri kita tu tidak sempurna. Sama lah macam kita. So, kita kena terima baik buruknya. Okay? And then lagi satu, kalau kamu tahu kisah Maryam, salah satunya ketika Nabi Zakaria pergi ke musolah Maryam, terjadi sesuatu yang sangat-sangat mengagumkan. Di mana Zakaria dia terkejut. Macam mana awak boleh dapat makanan ni? Siapa yang bagi? Sebab dalam musolah tu, hanya Nabi Zakaria yang boleh keluar masuk untuk bagi makanan dekat Maryam. So, Maryam kata, Allah yang bagi. Sesuatu itu datangnya daripada Allah. So, dalam satu kisah yang lain, Malaikat Jibril bertemu dengan Maryam untuk beritahu bahawa Maryam nanti akan melahirkan seorang anak tanpa seorang suami. So, kalau kita belajar, orang kata, kalau kita belajar tentang Nabi dan Rasul ni salah satunya mereka mendapat wahyu. So, Nabi dan Rasul ni, cara mereka mendapat wahyu, salah satunya adalah didatangi oleh Malaikat Jibril. So, Malaikat Jibril kan menyampaikan wahyu. So, para Nabi dan Rasul semua, Malaikat Jibril datang kepada Nabi-Nabi tu. So, diistilahkan sebagai Nabi sebab didatangi oleh Malaikat Jibril. So, Maryam pula didatangi oleh Malaikat Jibril. Hebat tak hebat? Seorang wanita didatangi oleh Malaikat Jibril. So, ada beberapa ulama bersepakat bahawa Maryam ni mungkin salah satu seorang Nabi daripada wanita. Seorang je wanita daripada Nabi. Seorang je wanita Nabi daripada kaum perempuan. Faham tak? Berbelit pula saya cakap. Tapi jumhur sepakat ulama kata Maryam tu bukan Nabi, hanya wanita yang soleh. Hebat tak hebat?
didatangi oleh malaikat Jibril. Kalau kisah Khadijah pula, Khadijah Allah kirimkan salam kepada Khadijah. Itu pun hebat. Ketika malaikat Jibril beritahu Rasulullah, ya Rasulullah, katakan pada Khadijah Allah titipkan salam untuknya. Khadijah pun hebat juga, mendapat salam daripada Allah yang menciptakan kita. Dua-dua hebat. Maryam hebat, Khadijah pun hebat. Next, sebab apa saya letak bunga dekat depan? Saya boleh je letak Maryam bin Muhammad Syafiq, tapi saya letak bunga Maryam bin Muhammad Syafiq. So bunga, kalau simbolik orang Melayu, bunga tu kan nampak kelihatan indah. Bunga kan lambang kesucian, lambang apa lagi? Lambang keindahan, lambang kecantikan. Bila ada seorang lelaki bagi bunga dekat perempuan, kan itu sesuatu yang baik kan? Ada niat yang baik, saya nak melamar awak. Kenapa kita nikah, kita kahwin, sanding ada bunga? Bunga itu mungkin salah satunya melambangkan kesucian, keindahan, ikatan. Segitulah rasanya kan. Tapi yang penting, inilah alasan sebab apa saya letak nama anak saya Bunga Maryam. Bukan nama ex saya. Bukan nama kisah-kisah silam saya. No. Sebab saya pun dah pernah beritahu isteri saya punya kisah silam, nama dia ni, ini. Tak ada nama Bunga. Maryam pun tak ada. So salah satunya saya letak nama anak saya Bunga Maryam adalah kerana pertama, kisah Maryam. Yang kedua, wanita sempurna. Yang ketiga, apa lagi? Banyak. Tapi yang penting saya admire dekat Maryam alaihissalam. Sebab itulah saya letak nama anak saya Maryam. So saya harap suatu hari nanti, kalau dia tak boleh jadi persis seperti Maryam alaihissalam, sekurang-kurangnya dia mendekati sifat Maryam. So kalau bunga tu melambangkan keindahan, kesucian, keharmonian. Okey, apa lagi? Keberkatan. So itu saja video untuk hari ini. Itulah nama anak saya, Bunga Maryam.